Taklah macam kat bandar tu. Dengan bangunannya, dengan asap kereta, asap kilang macam-macam lagi lah. Tak bagus. Betul tak Cikgu Salma? Cikgu Salma? Cikgu Salma? Lah. Tak dengar rupanya. Aduh. Cikgu Salma! Cikgu Salma! Tak larat, woi! Kami akan kembali selepas ini. Cikgu Salma! Hai! Tak sangka pula dong kita jumpa kat sini. Saya ni kan, boleh kata tiap-tiap pagi kalau kata cuti, saya selalu jogging. Kalau hari-hari cuti macam ni, rajin jogging untuk kesihatan badan. Macam ni lah. Saya ni kan cikgu pendidikan jasmani. Kalau kat bandar tu tak macam ni. Kat kampung ni cuaca macam ni, hui, nyaman, tenang, udara nyaman, baru bagus untuk kesihatan, jantung pun sihat. Betul tak Cikgu Salma? Kan kalau kat bandar tu dengan kereta, dengan asap motor, asap lori semua tak bagus. Betul tak Cikgu Salma? Tak apalah. Saya pun tak boleh rehat lama-lama ni. Saat ni perlu kering. Tak bagus pula noh. Saya sambung jogging dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Salma. Ni saya ada satu lagi ni. Lain kali kalau Cikgu Salma nak keluar jogging, jangan lupa beritahu saya nah. Boleh saya teman. Saya tunjuk jalan sekali kat kampung ni. Nah. Lah ni saya pergi dulu. Cik Salma jaga diri baik-baik nah. Kambing aku! Tak keluar. Tak berhenti-henti nak tutup pintu balik. Mak ayah aku ni mana? Takkan daripada semalam tak boleh balik? Dia tidur kat semalam ke? Tak mungkin, tak mungkin. Okey. Hai. Asal pergi pula? Abang aku ni nak beli BMW ke?
Mak. Cikgu. Ha. Kamu semua ada? Ni kuih, cikgu. Macam-macam kuih ada, cikgu. Macam Astro. Macam Astro. Yalah, cikgu. Macam-macam ada. Mela, duduk sini. Cikgu pun dah lapar ni. Nasib baik kamu datang. Kami sini. Oh, canggihnya. Untuk apa tu, cikgu? Oh, ni. Itu untuk dengar lagu lah. Apalah kau ni, Budi? Pengalu je. Yelah, manalah aku tahu. Lagipun aku tak pernah jumpa benda ni. Okey, dah. Jangan gaduh. Nah, kamu cuba pasang ni. Ha, cikgu mainkan. Ingat tak? Iyalah, cikgu. Bestnya. Mana sikit cakap tu? Apa dia? Lah, sikit cakap tu. Sakit dah tengok aku, Mawi. Macam. Kamu ke yang jelas sama Nila? Taklah, cikgu. Saya dengan Mawi tolong Budi je. Oh, ya ke? Rajin kamu sini. Tengok apa cikgu nak Okey. Ha, cucu badak RM1. Kuih donat ni RM1. Tepat pun RM2. Cikgu nak bagi kat siapa ni? Bagi kat Budi. Kat Budi? Ya, Budi. Budi. Apa lagi ni? Duit ni ambil. Nah. Cikgu beli ya. Terima kasih Sama. Aduh. Banyak. Kenapa ni? Takkanlah nak makan Maggi pagi-pagi buta macam ni. Kami akan kalau cikgu, kalau minta tolong, bagi tolong kami. InsyaAllah. Ni cikgu nak tanya sikit lah. Tanya apa, cikgu? Cikgu Amran tu, dia tu okey ke? Cikgu. Ish, kamu ni tak ada apa.